Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat tengah hari. Okey, insyaAllah pada hari ini saya akan buat satu ride ke Ipoh. InsyaAllah kita ada aktiviti sikit kat situ. So insyaAllah doakan keselamatan saya dalam perjalanan dan pergi dan balik pada hari ini untuk aktiviti ride solo pada hari ini. InsyaAllah apa-apa nanti saya akan update. Let's go. Okay, kita berhenti dekat Petron Kutintan kejap. Panas lagi ni. So, kita minum dulu sekejap. Bismillah. Straw tak ada. False. Itu ni. Minum fall lagi. Apa minum fall pula. Makan fall. Okay, Alhamdulillah. So, lebih kurang dalam sejam lebih lagi nak sampai ke Ipoh. Ni. Wah, macam-macam tau. Panas terik. Petrol ni. So, apa? Kita makan pol dulu. Bismillah. Ni. Kalau bulan puasa, kalau minggu depan bulan puasa ni, pen-pen ni kau nampak ayat berpeluh macam ni. Mencabar tu. Okey. Baik, insyaAllah kita sambung perjalanan kita. Let's go. Kita berada di Kampar Perak sekarang. Okey, bukan dalam satu jam lagi kita nak sampai ke tingkat Delhi. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dah sampai di tingkat Petali. Ini dia punya office dia saya. Dekat dalam tu dia punya rumah kot. Belakang tu kan. Saya dah sampai. Tunggu 10 minit tu dah sampai kita. Panas juga lah. So, Alhamdulillah Malang Ligan hari ni. Tapi tadi ada jumpa beberapa biji Ligan kat Highway Plus tadi kan. Alhamdulillah kita dah sampai sini. Alhamdulillah terbaik. Okay, kita akan naik sini. Kita buka pagar. Pagar pakai remote ni nanti dapat remote tau. Okay, dia kena masuk dekat parking P2 Naik di sini. Memang private lah. Buka balik pagar. Okay, dah lepas tu kita akan tutup balik pagar kat belakang tu. Naik terus. Kereta boleh masuk Kereta boleh masuk. Kereta boleh masuk. So, setelah jam tu boleh turun ke sungai. Boleh turun bawah sebelah sini. Sini dia tu, dia ada tangga-tangga sana tu. Boleh turun bawah. Okey, faham. Bawa tablet ikut esok. Tu aktiviti semua free boleh main je. Okey, apa saja nak buat lah. Malam nanti ada kita buat campfire. Campfire kat sini. Kita start pukul 8.30. 8.30. Bilik ni yang tu ada nombor 1. Mana ada satu? Ada aircon tak? Ada aircon. Panas. Dia set on kan itu. Okey, depan ni. Oh, depannya senanglah. Lagi mudah, tak payah nak jauh-jauh. Oh, cantik tempat ni. Pancuk tu. Itu kena ke belakang. Situ. Okey, pukul 4 buka.
Tempat buka. Dia sampai semalam. Okey. Ini proses tent satu. Okey. Ini proses tent satu. Okey. Panas ni Allah. So ini kita punya tent malam ni. Baru buka aircon sekejap. Memang panas. Tunggu dia sejuk dulu. Okey, insya-Allah. Baik. So okey. Cukup cantik. Tingkat terkali. Dia tak jauh daripada Jelapang. Okey. So kita beli tu dalam kemah. Tent yang disediakan. Agak besar tent dia. Ada kemboja, ada teratai. Memang cantik lah. Kat sini ada kedai kopi. Dan kita betul-betul dalam hutan. Dan seberang sana tu, ada jambatan pergi tu. Situ kita ada sungai. Kalau dekat, kalau tuan-tuan nampak kat atas sana tu, nampak kan kereta, lori semua tu kan, itu adalah highway utara selatan. Kita bermaksud kita berada betul-betul dekat tepi cerun, yang saya boleh katakan sebelum terowong laluan nak ke terowong Menora atas sana tu. Okay, kita betul-betul kat tepi plus highway. Dia masuk ke ikut Jelapang tadi ni. Kita exit Jelapang dan kita masuk ke situ taman dan kita bawa ke belakang ni lah. Nama dia tempat ni tingkat sekali. So sebut cantik lah tempat ni. Betul. Banyak event-event facilities kat sini. Ada open hall. Nanti saya bawa tunjuk open hall sekejap lagi. And then ada pukul 8.30 malam dia pun kita ada campfire dia buat. So memang cantik lah, nak barbecue ke apa, nak masak sendiri pun boleh. Ni kedai kopi tak buka lagi, pukul 4 lagi baru buka. So nice lah tempat ni. So ini dia private lah. So kalau nak masuk pun dia ada kasi kunci kita ni, dia bagi dia panggil kita punya, ada alam lah, ada gate. Bukan alam, dia punya gate buka tutup lah, kunci gate lah nak masuk. So very privacy lah kat sini. So memang relax lah dalam hutan ni. So agak panas sikit lah sekarang ni. Okay.